Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay. Aku ada nampak satu komen tu. Dia tanya aku, Kak Zack, aku tak nampak dah. Dia jawab apa tu? Dia tanya, salam, maaf lah saya tanya, memang akak pakai tudung nampak leher ke? Dah banyak kali dah. Dah banyak kali dah aku cakap, aku bagi tahu. Kan aku pakai tudung ni ke style. Apa yang sakit sangat? Apa yang sedap sangat? Kan cara masing-masing. Ikut suka hati lah aku nak pakai tudung gaya mana. Engkau nak pakai tudung cara kau nak bertutup litup. Itu engkau. Aku jangan pertikaikan. Dah cara aku macam ni. Kau nak sakit apa? Kau siapa? Nak pertikaikan aku pakai tudung nampak leher. Ni style aku, cara aku. Simple lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam saya dapat satu video yang telah di-tag nama saya, dan saya tengoklah video tersebut datang daripada seorang wanita bernama Kak Zack lah. Kak Zack ni dia kata sebab dia pakai tudung, orang tegur dia lah sebab pakai tudung nampak leher. Maka dia kata itu style dia. Itu style dia, dan jangan petikai cara masing-masing, dia kata. Bukan macam itulah. Dan benda ni benda simple, tak payah sibuk dengan urusan orang lain, maka jaga diri sendiri. Maka terutama Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin orang yang menegur tu untuk mendapatkan untuk menegur dia sebagai satu kebaikan kepada Kak Zack. Jadi Kak Zack, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala yang perintahkan kita untuk pakai tudung ataupun menutup aurat dengan betul. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Saya dah sertakan dekat sini ayat ni dan dengan maknanya sekali. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, iaitu Rasulullah SAW, katakanlah kepada isteri-isteri kamu dan anak-anak perempuan kamu dan perempuan wanita-wanita yang beriman, yudnina min jalabibihinna, untuk melabuhkan jilbab mereka. Jilbab ni kata ulama iaitu baju yang boleh menutup, bukan setakat tutup kepala, tapi dapat lebar, boleh menutup kepala, sampai menutupkan dada, maknanya tak nampak leher. Jadi kalau ada sekarang ni wanita-wanita yang pakai style, pakai tudung tapi pakai ketat, pakai tudung tapi nampak aurat lain, itu tidak menepati syarak. Walaupun benda ni benda yang individu. Dia kata individu terpulang lah, masing-masing lah punya pasal. Kenapa kita nak sibuk? Ini bukan masing-masing punya pasal, sebab Nabi suruh kita menegur jika ada kemungkaran. Allah sendiri suruh mengatakan begitu, kuntum khairu ummah, kamu sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Tugas kita ta'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan cegah dari orang buat kemungkaran. Salah satu kemungkaran yang kita biasa dinormalkan iaitu mendedahkan aurat. Jadi kalau pakai tudung tapi nampak leher dan nampak segala-galanya, perkara ni tidak tepat, Kak Zack ya. Jadi berubahlah. Kalau ada orang tegur tu, mana ada masih lagi orang cakna pada kita, orang sayang kepada kita, maka kita berubah insya-Allah. Bukan sebab style masing-masing, tapi kita nak style yang Allah nak, bukan style yang kita nak, insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.